Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Sabtu 26 hari bulan Oktober 2024 Masehi, bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.26 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ni. Lepas pada saya buat video dari report kemarin kan, petang kemarin di rumah Kak Long saya tu. Sekejap. Saya tak terus balik lah. Saya duduk TikTok apa semua. TikTok apa semua tu khabar hujan tu lebat amat. Lepas tu saya semaya Zuhur, saya semaya Maghrib. Merasa saya pergi sajid dah. Dan semaya Maghrib dan semaya Isya di situ juga. Lepas pada surat hujan tu barulah saya terbit pergi kedai Fikri, minum seperti biasa dah, rutin malam. Sebelum tu saya pergi kedai baru tu. Malam kedua lah dah. Malam sebelumnya saya pergi dah situ. Pergi makan situ. Makan nasi goreng situ. Kemudian saya pergi makan situ dah. Lepas tu baru dah pergi ke kedai Fikri. Kedai Fikri tu minum macam biasa. Main Facebook apa semua tu. Balik dah dari pukul 11.30. Tidur malam tadi dah dari pukul 2.30. Bangun pukul 9 tadi. 9 pagi. Bangun pukul 9 pagi. Lepas tu layar TikTok semua sampai subuh. Lepas tu saya layar TikTok. Lepas tu tidur. Panjang sambung tidur hari ni. Tak ada buat apa ni. Sambung tidur bangun pukul 11. Lepas tu makan sarapan. Lepas tu sambung tidur balik. Ada apa ni jeng balik hari ni. Lepas tu tak sambung tidur masa tu duk main game ni. Saya ingat duk main TikTok ke apa, tengok TikTok ke apa semua, Facebook ke apa semua tu. Pukul 3 tu baru semaya Zuhur. Main Zuhur pukul 3 tu. 3 dah tengah-tengah tu dah edit video ke khabar terus mengatuk lajak tidur. Tidur bangun saat ni pukul 9 petang. Ada mandi, lepas tu terus semaya asar. Dah ada pukul semaya asar ni dah ada pukul 9 lebih lah, 9.20 lah lebih kurang. Lepas tu 9.20 9 tu lah 9.11 dah lebih kurang. Lepas tu 10 minit kemudian tu baru buat video ni pada pukul 9.20 ni. Okey, saya rasa sekali sahaja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.